usul baca. Ya. Gambar super jeng kahwin. Weh, ni macam baru. Boy. Mat. Kalau ya, mintalah. Jangan jadi perompak. Nanti kami nak tengok ni muka kami keluar ni macam ni. Cepat. Ada. Memang ada. Oh lama. Mai golok bodoh. Berseri-seri. Ui, cemen. Kalah saya punya aja. Ni betul ke gambar kita ni? Masuk. Mak siapa lagi? Mak kalau gambar perut clear lagu ni siapa lagi? Mak tengok. Kau jangan lihat tu. Dia heran duk rumah dia. Lah apa nampak apa? Tengok kau dalam balik. Lah, aku tengok. Ni lain macam lah. Tak sama macam aku. Lain sikit lah. Habis rupa hang macam mana lah tu? Tak, ni rupa dia ni. Ni dalam gambar ni aku tengok macam Tom Cruise. Tom Cruise konon ni. Nak abang mai kang. Tom Cruise tu dia punya body cantik, kurus. Hang ni gedempoi. Kalau macam itu, Tom gemuk lah tu. Gelak. Seronoklah suka korang. Puh. Tengok gambar aku. Tengok. Tang mana yang canggih rumah aku? Tengok tu. Kumis tu. Kumis misal melentik ya. Orang tahu sebiji macam Tom Selleck. Tom Selleck. Selleck cak boleh lah. Tom Selleck. Cak pula. Tom Selleck misal dia tebal tutup bibir mulut ni ha. Ini jenis panjang ujung cuma dua macam tombak tu. Tengok aku. Mana? Gaya kekeng tu. Tom Jones tu, Tom Jones. Tom Jones mana? Tom Jones apa? Ya. Mana biar aku tengok. Mana rupa-rupa ni? 2, 3 tu. Ini. Ini bukan macam Tom Jones atau Tom Cruise atau Tom apa nama? Selleck. Tom Selleck. Ini yang sebenarnya. Ini muka kamu mana? Ini Tom Yam. Yang ini budak ni. Ini betul-betul lah macam tompok. Tompok kucing. Yang kamu ni pula. Ada. Macam tonggak. Pak Uda dengan Pak Musuh dua kan? Tom and Jerry. Pak Uda tu gambar dia dengki tau pasal gambar dia tak masuk majalah ni. Alah, dengki. Secuit hati pun tak ada dengki dengan kamu tu. Buat peranjang apa aku nak dengki. Aku tak heranlah kamu masalah menjelah tu. Entahlah pula kalau muka kamu bertiga ni masuk menjelah, apa namanya, kamu dapat menyelamatkan budak mati lemes ke? Ataupun kamu sembunyikan pendatang haram kena tangkap ke? Itu heranlah aku. Alah, ini kalau setakat masuk dalam ruangan kembang semangkuk tu tak aku heran. Bukan kembang semangkuk. Kembang setaman. Ni cuba tengok ni. Dia tengok ni. Dia tunjuk ni bukan teenager ni. Ni tengok ni. STUNTMN, Stamen. Hai. Ni di mana Pak Usul belajar mengajar macam tu? Tak betul ke? Mana datang betul lah. Itu Pak Usul ajar tadi tu stuntman tau. Stuntman tu lelaki lompat. Tahu, lelaki lompat. Tu setaman. Udahlah tu. Sekarang ni aku nak tanya pada kamu bertiga. Apa faedahnya kamu masuk gambar kamu ke dalam majalah tu? Aku rasa tak ada apa faedahnya melainkan kembangkan hidung aja. Pak Uda mana kerti apa? Ni, kita duk explain sampai pagi besok pun dia tak kerti. Ya orang tua, ruangan ni untuk orang muda-muda. Mana orang tua boleh masuk line? Elah, masuk line. Masuk line apa, Mak? Kan ada benda nak cerita dengan Pak Uda ni sebenarnya ni. Cakaplah apa dia? Ada benda nak cerita ni. Potong habis segala. Ni punya ni. Pak Uda orang tua tau. Bila Pak Uda orang tua buat perangai macam orang tua. Orang tua kata, samalah sama tua ni ha. Orang tua kata hidup jangan berdengki diri. Pasal apa aku nak dengki diri dengan kamu? Pasal apa? Tak ada pasal-pasal. Ada perangai jenis dengki daripada dulu lagi. Elah, tak ada sebab aku nak dengki dengan kamu, cewek. Apa lebih kamu apa korang aku yang aku nak dengki kamu tu? Apa lebih aku apa yang kamu yang tanya? Saya lebih tinggi, bodoh aku yang Indo. Anja.
Ayang nampak anak saudara Anja turun daripada teksi tadi. Iya? Anak saudara yang mana ni, Ayah? Alah, anak saudara yang hantar surat kata nak datang tu lah. Oh, alah, yang tahu je lah Anja kan 24 jam kat dalam kedai tu. Macam manalah Anja ingat. Iyalah. Ni, dah sampai mana dia? Ada lah belakang tu. Kamu tagih-tagih mau bit besar bukan main. Malas lah Anja tengok je. Tu lah panjang. Panjang umur kamu, Som. Apa, Mak Ngah? Baik. Tahu je. Baik. Kamu sehat? Sihat, Mak Ngah. Agak Anja pun tengok aja lah badannya nak tanya. Ayang, tak baik cakap macam itu. Nanti tersinggunglah dia. Ini Mak Ngah nak tanya kamu, Som. Ni bapak kamu tu yang hari tu aksiden motor, hari tu patah kaki, patah tangan macam mana? Dia sihat juga. Hai! Dah patah riuk kaki tangan saya lagi. Diorang semua akan salam kat Mak Ngah. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ni, So, udah makan belum? Belum, Mak Ngah. Ni lapar ni. Tadi masa bas berhenti kat Tanjung Malim tu tak sempat nak makan. Oh, ni. Kamu pergi masuk ke dalam kedai tu. Apa ada yang nak makan, kamu makan. Pergi. Mak Ngah. Kempunan lah pelanggan nampak. Ayang, jangan cakap macam tu. Tak baik. Ayolah. Biarlah yang naik katil yang je. Ayang, naik. Asum. Jangan aku makan periuk pelanggan dalam tu dah lah. Ayo, Lucy. Lucy fresh orange? Fresh orange? Ya. Sekejap ya, Lucy. Duduk. Makan? Silakan. Lucy. Ya, Mak Ngah. Ini fresh orange kamu. Terima kasih. Sama-sama. Oh, ni ya. Ni Som, anak saudara Mak Ngah baru sampai daripada kampung Lubuk Katak. Tapak. Ini Lucy. Salam lah. Berkenalan. Lucy. Ni Mak Ngah banyak kerja kat dalam. Mak Ngah masuk ya. Okey. Apa nama tadi? Som. Oh, Som. Apa hal datang ke sini? Saja datang makan angin. Oh, saja nak makan-makan angin di Kuala Lumpur? Lagipun memang dah lama Som tak datang sini. Jadi nak tahu juga perkembangan Kuala Lumpur ni. Lagipun alah duduk kat kampung tu kan takkan nak terperap aja macam katak bawah terburung. Ya. Makan. Oh, saja. Hai, Lucy. Siapakah gerangan di sebelah Lucy yang... Aku belum sempat kata lagi. Ni, siapa gerangan di sebelah Lucy yang sehat tu? Alah, Abang Mak ni. Ini anak saudara Mak Ngah yang baru sampai dari kampung. Oh, baru sampai. Ya. Ya, Abang Budin. Sebenarnya, Som memang dah kenal dengan Abang Budin ya? Betul. Aku tak tahulah, Mak. Aku tak tahu selama ni selera mulai. Mu suka. Dia suka sangat pada hak kecil-kecil. Ni, weh. Dia kata dia suka kancing. Sekejap, ni apa ni? Aku tak kenal dia. Barulah aku jumpa dia hari ni. Apa ni? Aku tak tahu dia kenal aku. Sudahlah dia, nak malu apa. Aku masuk tadi, aku tengok dia jeleng. Betul, aku tak tahu ni. Macam mana ni? Jom tahu nama saya. Jom. Saya tersasol tadi. Tersasar. Ni, itu baru tersasar. Kalau tak tersasar, tak tahulah macam mana ya. Kalau betul-betul macam mana? Kalau betul-betul dia... Kenyal lah. Ni, Som. Kamu, Som.
lepas makan, pergi naik ke atas. Jangan kamu layan kacangan tu 3 ekor. Pergi naik suruh lepas ni, ya? Apa? Hai, Manga. Apa? Tak ada spotting lah, Pak. Tak ada semangat aku scanner langsung. Bagilah peluang. Oh, tak ada lah. Bagilah peluang dia berkenalan dengan kita 3 orang. Budan je kenal dah kita ada lagi. Dengar sini Cik Wan. Daripada Mak Ngah benarkan dia berkawan dengan kamu bertiga, lebih baik Mak Ngah benarkan dia berkawan dengan 3 ekor rimau. Mati 3 rimau mati. Betul, Mak Ngah. Pasal apa? Cik Wan, Abang Budin dan Abang Mak ni bukan boleh dipercaya. Memang. Tambah lagi, Som ni baru saja sampai dari kampung. Nanti entah apa abang bertiga ni akan buat pada dia. Lucy, cakap baik-baik sikit ah. Kalau kami ni jenis yang ambil kesempatan, dah lama dah kami ambil kesempatan ke atas ni Lucy tau. Ingat tak masa mula-mula Lucy sampai sini? Masa tu malam pukul 12 tengah malam. Hujan turun dengan lebat. Tiada siapa-siapa pun berada di situ. Tak ada. Kecuali hero ni. Lepas tu Lucy. Ni. Lepas hero tu pergi, siapa dia siapa? Ni. Sahabat hero. Sahabat hero siapa tau? Sahabat hero tak buat apa-apa. Muji basuh kuyuk baju tau. Pakai baju putih, habis basuh jari dengan cerita lah. Siapa-siapa? Tolonglah. Beruang sudah larilah. Dia cakap, Tapi hero tak buat apa. Hero macam Piramli dengan Sa'diah. Duduk seorang tengah hujan. Seorang kata, lepas pada tu, siapa yang main? Ninja. Jangan jemput lah ni. Bukan, ini dia. Ini dia. Naik kerek. Hujan lebat. Sampai kat sana. Kan? Hujan lebat. Dia pakai pula baju macam dia cerita tadi. Aku pula lepas tengok filem Agelela kerja. Faham tak jalan? Tahu. Dia punya menangis tu macam mana? Hai, tolong saya. Masa tu. Nyamuk sujud. Ayah. Saya tak tahu balik, tolong. Kita buat apa? Kita tak buat apa? Tak apa. Kita ambil dia usung, bawa balik rumah Pak Busu. Sampai di rumah Pak Busu, kita balik rumah hentuk kepala atas dinding lah menyesal. Kakak? Ya. Lucy tak heran. Iyalah. Tak heran lah. Dah selamat dah sini. Cuba. Nak tahu heran tak heran, cuba sesak sekali lagi. Kalau lah Lucy sesak sekali lagi tengah hujan basah, kita basah bersama. Hai, di sini rupanya kamu puas aku mencari atas bawah kiri kanan belakang. Sini ni rupanya aku bukan apa nyampe kau sorang ni. Lihat bagi ni. Ni aku sisihkan ni. Lihat. Ni. Ni ngah. Ada nampak udah mana? Ada di atas. Allah, aku dia kata aja. Mana cari kata aja. Hei, susah benar cik orang tu. Dek, surat apa ni? Nanti dia belum buka lagi. Ni. Tak tahu apa ni? Siapa tak tahu? Alah, ini mestilah orang tua punya. Orang tu apa? Ui, wangi. Dari mana ni? Jap. Aduh, ada bedak sekali lah. Takkanlah bapak aku pakai bedak orang tu ni. Duk stem ni Perak. Mana ada saudara aku kat Perak? Tak ada. Surat mana tak ada. Sah! Jangan. Hang ni macam kat nikah pula. Sah! Yalah. Tak lama lagi nikah. Lama. Kat pun merah surat ni. Ini peminat. Tengok gambar dalam majalah tu. Tu. Yang di atas juga tu. Aku sah. Sahih peminat aku. Amboi, baru semalam keluar majalah. Hari ni dah dapat surat peminat. Kira aku tera pada hampa lah. Apa? Kau pula pada hampa. Dah hantar kat rumah kami 3-4 kotak lah. Tapi hilang tak bagi. Jangan nak baca macam tu. Baca. Daripada Emilia. Amboi. Nama dah cek. Amalia. Beralamatkan kepada kedai ais. Kampung sebelah, nombor sebelah. Kampung Batu 5, Jalan Pahang, Tapah, Perak. Orang Tapah. Nama Emilia. Emilia. Orang Serani kot.
Emilia binti Yub Lazim. Kalau dah Yub Lazim tu, lazimnya orang Melayu Perak lah. Tapi nama Amelia duduk tapah kapung orang tahu. Apa ni Cik Wan? Ini mengumpat orang kampung ni, ha? Apa? Ingat sekarang orang kampung ni, orang kampung sekarang ni, terima kasih Cik Wan. Orang kampung sekarang ni kamu tahu dah moden dah. Macam ni kampung apa? Kampung Pandan. Kampung Tungku, kampung Kerinci. Semua dah moden. Ya, lagi kampung custom. Betul, kampung custom semua dah moden dengar. Tapi ada juga orang yang tak bertamadun kat sini ada. Meja sana. Ni, apa cerita Mak Ngah tiba-tiba main kampung cerita bersalin ni? Siapa yang tak tamadun tu? Kamu bertiga, 1, 2, 3. Kamu orang tiga ni yang tak bertamadun. Ada pula kita tak tamadun. Awek muka kita ni macam orang dulu kalau. Memang. Memang bukan muka aja. Perangai mengalahkan orang zaman dulu, zaman batu tahu tak? Mak Ngah, saya nak tolong sikit. Saya kalau kata tak tamadun, tolong. Tengok, surat Emilia hantar. Ya. Maknanya orang minat kat saya tamadun lah. Yang tak tamadun tu tak dapat apa-apa surat. Siapa? Macam sebelah kanan dan kiri. Ada tamadun. Okey. Tamadun kena jawab. Oh, tak tamadun lah. Ini dia teh kamu orang. Ini Mak Ngah nak tanyalah sikit ya. Ni Budin, kamu ada nampak tak anak saudara Mak Ngah yang baru sampai daripada kampung tu? Masa kamu nak lalu kat sini, ada nampak tak? Anak saudara mana satu pula dah? Allah, anak saudara Mak Ngah lah yang badan kecil-kecil itu. Ada nampak ke? Apa nampak? Oh no, I cannot see her. Ni Cik Wan, kamu ada nampak tak dia? Kalau orang kecil tak ada nampak Mak Ngah. Tapi orang besar ada lekat di tangga tadi. Mana dia pergi ni? Mak Ngah tengah risau ni tau. Kamu nak... Som! Som! Ya, ayah. Apa ni? Muka mak ada nampak anak saudara aku tak? Ni Anja dah tanya dia orang tiga, dia orang pun tak nampak. Kemanalah pergi demo ni? Heran betul aku. Berkeluar bukan nak bagi tahu. Ini yang kegeram sangat buat macam ni. Siapa lah yang manalah dia pergi agak. Mana boleh bersama? Balik lah. Ni, Som. Kamu ni dari mana ni, Som? Som teman Lucy pergi shopping, Mak Ngah. Kenapa tak bagi tahu dulu? Som lupa nak bagi tahu tadi. Lupa. Itu yang kamu ingat. Tak ada lain daripada lupa. Amboi, puai aku mencari kamu tahu. Atas almari, dalam almari, dalam tong sampah. Kamu tak ada. Aku ingat kamu sesat ke mana? Pak Una minta maaf. Jangan nak marah. Lucy takut. Sebenarnya Lucy ajak Som ikut Lucy pergi shopping. Lucy yang salah, Som tak salah. Minta maaf. Minta maaf, Pak Una. Minta maaf. Kamu tak ada salah, Lucy. Amboi, bukan main lagi. Kalau bercakap dengan selusi bukan main lembut. Dah, dia bersalah. Takkan Lucy yang tak bersalah. Anja nak marah. Iyalah, tadi bukan main menengking memarahkan sesom, Dia bersalah. Memang tadi Pak Uda masa Som tadi bukan main tengking lagi. Habis kamu salah. Takkan aku nak salah. Aku nak marah Lucy pula. Lucy tak bersalah. Sudahlah, tu dia dah balik. Sudahlah. Pak Uda ni apa? Ni Pak Uda. Tadi marah-marah pasal Som hilang. Som dah balik dah, cantik dah balik. Dah shopping semua tak hilang. Duk marah buat apa lagi Kak Chong? Dia balik tu memang dah balik, dia dah selamat. Tapi kamu mesti faham. Kamu tu perempuan Som. Kau mesti ingat, kau bagi tahu dengan aku dulu. Apabila kamu sampai aja kemari, secara automatically kamu bawah jagaan aku. Kalau apa-apa bahaya, aku yang bertanggungjawab. Apa nak jawab orang kampung nanti? Marah lah. Tengking buat apa? Tengking buat apa dengan dia? Dia punya salah sikit saja. Yang dia tak boleh cakap elok dengan dia. Kamu tak boleh, kesian kat dia. Dia masalah bukannya banyak, dia marah sampai apa ni, sampai nak pecah flat ni siapa? Adakah patut macam tu? Terima kasih Abang Muda. Hei, yang kamu pergi ucap terima kasih kepada Budin ni,
Apa kejadiannya? Ha? Apa yang bodoh pelik? Dah. Ini aku yang tenung, boleh pergi naik, boleh? Naik! Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton.